Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda program penutupan Majlis Ia Ramadan dan Khatam Al-Quran yang telah berlangsung dengan penuh penghayatan dan keberkatan. Majlis ini diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan, di samping itu meraihkan para pelajar yang telah tamat membaca Al-Quran. نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Apakah pesanan pengetua kepada para pelajar selepas majlis ini? Hari ini kita menyambut kita mengadakan majlis penutupan ya Ramadan dan juga Khatam Quran. Jadi saya berharap kepada semua pelajar dapat mengambil pengajaran ya daripada semua aktiviti yang kita adakan sepanjang bulan Ramadan ini. Seperti yang kita maklum, banyak aktiviti telah kita laksanakan ya. Jadi melalui aktiviti-aktiviti itu kita berharap kepada semua pelajar dapat mengambil iktibar ya dengan melalui bulan Ramadan ini ya. Antaranya yang kita harap di kalangan pelajar akan terus mengamalkan nilai-nilai positif dalam diri mereka ya. Selain antaranya sikap kasih sayang sesama rakan ya, bersedekah bulan Ramadan, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan banyak lagi yang saya harap dapat disemai dalam diri kalangan murid-murid di sekolah ini melalui program-program, melalui pengisian-pengisian sepanjang bulan Ramadan ini. Untuk soalan seterusnya, apakah pesanan pengetua kepada guru dan ibu bapa? Okey, kepada semua guru dan ibu bapa, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan program Ya Ramadan pada tahun ini ya. Kita dapat melihat ya bagaimana ibu bapa melalui PIBG telah menyumbang wang ringgit ya untuk menjayakan program bulan Ramadan ini. Demikian juga dalam kalangan guru ya, mereka menyumbangkan pakaian ya, sedekah wang ringgit dan macam-macam lagi. Semua ini semata-mata ingin melihat anak-anak kita di STMK Sanzik akan sama-sama gembira dan dapat menjayakan program sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan guru-guru yang turut menjayakan program Ya Ramadan pada tahun ini. Untuk soalan terakhir, apakah makna khatam Al-Quran kepada sekolah ini bagi pengetua? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam salah satu program Ya Ramadan tahun ini kita telah mengadakan majlis khatam Quran ya, seramai 72 orang murid terlibat dalam menjayakan khatam Quran ini ya. Jadi apa yang kita harap ya, budaya membaca Al-Quran ini bukan sahaja kita amalkan sepanjang bulan Ramadan, tetapi ianya patut diteruskan dalam kalangan murid selepas Ramadan juga ya, sebab baca Al-Quran merupakan ya satu amalan yang sangat mulia ya, khususnya pada
bukan saja pada bulan Ramadan tetapi juga bulan-bulan yang lain. Melalui kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini kita banyak mendapat ilmu ya untuk diri kita, keluarga, masyarakat dan yang lebih besar lagi ya. Jadi oleh sebab itu sudah semestinya lah sebagai umat Islam ya, kita semua ya, termasuklah anak-anak SMK Sanzik ya, agar dapat mendalami lebih mendalam lagi, menggali sebanyak mungkin ilmu yang kita boleh perolehi melalui Al-Quran ya. Bukan saja bulan Ramadan tetapi juga kita teruskan budaya ini pada bulan-bulan yang berikutnya ya. Jadi itulah harapan saya kepada murid-murid ya semua, khususnya pada majlis khatam Al-Quran yang kita jayakan pada hari ini. Sekian liputan daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على